Oh, jaringan gol. Cukup cantik. Dimulakan menerusi sepakan sudut. Berjaya untuk memberikan jaringan gol penyamaan kepada pasukan Panthers FC. Tak nak dengar. Bang balik suara saya. Bang, saya tak nak dengar suara saya kat sini. Cuba untuk ketika ini bergerak para pemain pasukan EPFC dengan jaringan gol penyamaan baru saja dilakukan oleh pasukan Panthers. Jaringan yang dilakukan di bahagian sudut sebentar tadi. Ini pasukan EPFC melakukan rembatan. Oh, kita minta kameraman kita untuk pantas sedikit untuk mendapatkan gambar tersebut. Jika tidak, ini mungkin boleh menyukarkan saya untuk melakukan komentar kepada anda semua. Okey. Nampaknya pasukan Panthers ketika ini Zack di bahagian kiri, Afiq Aiman, Banda yang lazimnya bertindak selaku pertahanan utama di bahagian bawah ini. Dengan gerakan cuba dilakukan Lim Adriano, larian solo masih lagi dihadang, larian cuba dilakukan kali ini Banda berjaya untuk melakukan penyelamatan. Banda naik sedikit ke bahagian atas, kelihatan cuba untuk dihadang sentuhan pertama yang dilakukan oleh Khairi Abadi sebentar tadi. Ketika ini melakukan gerakan selepas mereka berjaya mendapatkan jaringan gol penyamaan. Lambungan ke bahagian kiri, cuba untuk menukar arah, ditinggalkan kepada Zack. Terlepas pula Zack untuk kembali kepada dominasi pasukan EPFC bergerak di bahagian kiri. Ada dua pemain yang perlu dilepasi. Satu umpanan namun bendera dalam posisi offside. Dengan ketika ini Banda terus diberikan kepada Zack. Umpanan untuk larian ke bahagian seberang kanan. Ada bantuan untuk ketika ini. Satu rembatan. Satu usaha yang seharusnya diberikan kredit kepada Khairi Abadi. Kerana beliau pastinya ingin cuba menguji penjaga gawang bagi pasukan EPFC ini. Banda, oh ditinggalkan saja. Dengan umpanan sekali lagi di Panthers. Abang keeper berada di benteng paling akhir. Ini dia abang keeper. Satu nama yang bukan asing lagi untuk kancah bola sepak di sekitar Johor Bahru. Ini dia Afiq Aiman. Baik kalau pertama daripada Afiq Aiman. Namun sentuhan Banda bagi mendapatkan Z sebentar tadi. Menyaksikan kekasaran yang dilakukan oleh pemain EPFC betul-betul di hadapan pengadil perlawanan. Namun permainan diteruskan untuk ketika ini. Banda yang agak naik sedikit ke atas. Khairi Abadi, satu rembatan daripada Khairi Abadi.
hampir-hampir berikan impak yang positif kepada pasukan Panthers FC ni. EPFC dengan larian yang cuba dilakukan oleh Fazil di bahagian kiri ni, Fazil. Gerakan yang dilakukan oleh Fazil dikesan sudah pun berada dalam posisi offside. Terus rembatan dilakukan ke bahagian atas. Kerana gerakan terus disegerakan di bahagian kanan ini untuk pasukan EPFC mendapatkan bantuan daripada pemain berjersey nombor 23. 3 adalah Hafiz yang cuba untuk sekali lagi mendapatkan Fazil. Fazil lah gerakan dan juga lariannya sudah pun dikesan berada dalam posisi offside. Seperti berang Fazil. Beliau mendakwa beliau sudah pun melakukan larian daripada belakang. Dengan ketika ini gerakan cuba dilakukan. Namun umpanan agak kuat bagi mendapatkan rakan sepasukan di bahagian seberang kanan kali ini. Lim Adriano, baik kawalan pertama daripada Lim Adriano. Beliau seringkali menggunakan kepantasan dan juga kelajuan dalam larian di bahagian seberang kiri ini untuk membantu barisan hadapan bagi pasukan Panthers FC. Satu lontaran pendek untuk ditinggalkan kembali kepada Lim Adriano. Satu usaha yang sudah pun dikesan berada dalam posisi offside. Baik, sentuhan pertama namun sedikit kuat untuk Hafiz. Terus diberikan ke bahagian kanan. Ada sliding untuk cuba menghalang Bernard di bahagian seberang kanan. Bernard kali ini tidak dibenarkan gerakan yang dilakukan oleh Bernard di bahagian kiri seberang kanan sebenarnya. Maksa kini lontaran ke dalam diberikan kepada pasukan EPFC. Pendek diberikan kepada rakan sepasukan. Satu pintasan untuk lambungan yang dikeluarkan. Kali ini clearance lebih jauh. Untuk Khairi Abadi. Beliau mendakwa beliau dihadang sebentar tadi. Dengan kawalan yang cukup bersahaja dilakukan oleh pasukan EPFC. Pendek kembali bermain di kawasan mereka sendiri, pasukan Panthers FC. Terus terlepas, berjaya dipintas oleh Hafiz. Kali ini pasukan EPFC melakukan hantaran di dalam kotak penalti. Mujur. Penyelamatan awal dilakukan oleh pemain pertahanan pasukan Panthers FC. Mengeluarkan bola tersebut daripada terus diberikan tekanan yang lebih keras oleh pasukan EPFC. Sekali lagi dikeluarkan. Zack kepada Aiman. Aiman kepada Afiq. Untuk Afiq Aiman, bola dihantar bagi mendapatkan Afiq Aiman namun gagal.
Kembali ke bahagian belakang. Untuk ketika ini pasukan Panthers kelihatan mengarahkan pemain pertahanan mereka agar naik sedikit ke bahagian atas. Untuk umpanan diberikan. Jaya interception dilakukan oleh Lim Adriano yang terus mengorak langkah dengan lebih pantas ke bahagian hadapan. Jangan jauh sangat zoom tau. Sentiasa follow. Kali ini terus diberikan kepada Afiq Aiman di bahagian kanan. Satu umpanan baik. Namun masih lagi gagal untuk mendapatkan bantuan daripada rakan sepasukan. Kembali diberikan kepada pemain di bahagian tengah ini. Baik kalah pertama dengan Khairi Abadi cuba untuk mendapatkan bola tersebut. Lambungan. Kembali mendapatkan Afiq Aiman di bahagian kanan ini. Untuk kini menukar arah ke bahagian kiri. Kai. Oh Kai. Mendakwa beliau dijatuhkan. Untuk ketika ini penalti dihadiahkan kepada pasukan Panthers FC. Satu peluang yang seharusnya gunakan peluang dengan sebaiknya. Untuk pasukan Panthers FC. Jaringan gol. Berjaya dilakukan oleh Kai. Kita minta zoom sikit muka penjaring gol tu. Beliau meminta untuk nama ataupun gambar beliau di zoom agar selebrasi tu. Kita siarkan secara langsung ini. Ini adalah penjaring gol sebentar tadi, Kai. Dirakamkan oleh kamera kedua kami di bahagian bawah ini. Interception Didi. Satu lencongan yang cukup berkeyakinan. Daripada siapa lagi kalau bukan Khairi Abadi. Memberikan jaringan gol yang ketiga kepada pasukan Panthers FC ini. Sudah 3-1. Memasuki ke minit yang ke-17 ini. Pasukan EPFC terlebih dahulu mengejutkan abang keeper yang bertindak selaku penjaga gawang utama bagi pasukan Panthers FC pada malam ini. Namun 3 gol ringkas untuk membuktikan para pemain Panthers tidak mahu memberikan laluan mudah kepada para pemain EPFC yang kita bawakan khas dari seberang Temasek ini. Satu lorongan. Namun gagal untuk ini dia Khairi Abadi. Penjaring gol untuk gol yang ketiga sebentar tadi. Abang keeper arahkan rakan-rakan agar segera. Oh, satu aksi yang lazimnya dilakukan oleh abang keeper ini. Beliau sering kali cuba untuk memberikan semangat kepada rakan sepakan. Kali ini Lim
Gerakan yang cuba dilakukan oleh Lim sebentar tadi sudah pun dikesan berada dalam jarak ataupun sudut yang menyukarkan mereka. Bandar cukup lincah pemain pertahanan pasukan Panthers ini pada hari ini. Gerakan cuba dilakukan oleh pasukan Panthers bagi menghadang gerakan yang dilakukan oleh pasukan EPFC di bahagian tepi ini. Untuk lontaran ke dalam diberikan kepada pasukan EPFC. Lontaran ke dalam. Terus mendapatkan rakan sepasukan di bahagian hadapan. Oh, abang keeper. Dia pantas untuk mendapatkan bola tersebut. Kali ini Khairi Abadi cuba untuk melakukan larian. Terlepas. Oh, memaksa penjaga gawang untuk keluar. Kali ini Khairi Abadi, satu rembatan jauh. Hampir-hampir Khairi Abadi berjaya untuk memberikan jaringan gol pribadi kedua kepada beliau. Kali ini sepakan percuma diberikan kepada pasukan EPFC untuk ketika ini. Ini dia. Sepakan percuma bakal dilakukan di bahagian seberang kanan ini. Arahkan rakan-rakan sepasukan agar naik ke bahagian atas. Untuk tandukan dilakukan hampir-hampir untuk memberikan jaringan gol yang kedua kepada pasukan EPFC. Terus diberikan kepada rakan sepasukan Z turun ke bahagian bawah untuk mendapatkan Aiman yang masih lagi belum kelihatan lariannya. Kali ini Aiman bergerak dengan cukup pantas. Aiman ada kekasaran namun terus mengejar Aiman. Dua pemain yang bersedia untuk mendapatkan hantaran. Dengan Bandar naik ke bahagian atas untuk diberikan kepada Khairi Abadi. Terlepas pula Khairi Abadi. Untuk gerakan terus dilancarkan oleh pasukan EPFC. Satu hantaran yang dilakukan oleh Fahmi sebentar tadi. Dan itu dia tipu whistle menamakan aksi di babak yang pertama ini. Panthers FC 3, pasukan EPFC 1. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana.
Oh, like that, sir. Go. Oh, again, start bringing it up. Aksi separuh masa kedua baru saja dimulakan. Ini kita memasuki ke babak yang kedua. Kedudukan semasa bukan selangsung dari padang MM Ecoflora ini. Pertemuan antara Panthers FC menentang pasukan EPFC yang kita bawakan dari Singapura. Pasukan EPFC mengejutkan pasukan Panthers FC dengan jaringan gol awal. Namun 3 gol. Saksikan kini kedudukan semasa pasukan Panthers FC berjaya mendahului dengan 3-1. Ucapkan terima kasih kepada semua yang masih lagi kekal bersama dengan kami di Polaris Action TV. Selangsung untuk malam ini kita bawakan di antara pertemuan antara pasukan Panthers FC menentang pasukan EPFC yang kita bawakan khas dari Singapura. Pasukan EPFC terlebih dahulu mendahului dengan 1-0. Namun 3 gol berjaya mengejutkan pasukan EPFC untuk aksi di babak yang pertama. Bagi memberikan kedudukan semasa untuk ketika ini pasukan EPFC 1, pasukan Panthers FC 3. Terima kasih juga untuk semua yang terus memberikan sokongan di Polaris Action dan terus untuk berkongsi selangsung ini agar dapat ditonton oleh semua yang berada di seluruh dunia. Dengan terlepas namun kekasaran yang dilakukan oleh pemain pasukan Panthers FC sebentar tadi. Berikan sepakan percuma kepada pasukan EPFC. Dengan sepakan percuma ini, satu jarak yang mungkin boleh memberikan impak ke arah gawang gol pasukan Panthers FC. Kita saksikan bagaimana sepakan ini dilakukan. Namun gagal untuk berikan jaringan gol yang pertama di babak yang kedua ini untuk menggandakan jaringan gol mereka bagi merapatkan jurang 3-1 untuk ketika ini. Dan ketika ini bola terus diarahkan agar dihantar dengan lebih jauh. Satu lambungan terus ke bahagian hadapan. Ada hadangan untuk indirect penalty, indirect free kick ini diberikan kepada pasukan EPFC. Dan gerakan cuba dilakukan di bahagian kanan untuk ketika ini diberikan. Oh, terjatuh pula. Untuk mereka mendapatkan kawalan oleh pasukan EPFC ini. Umpanan diberikan di bahagian tengah. Ada dua pemain yang cuba untuk menghadang. Dengan ini dia Vicky Ram. Terus diberikan kepada Khairi Abadi yang kini bergerak di bahagian kanan. Umpanan cuba untuk mendapatkan Vicky. Oh, namun terlepas pula Vicky. Walaupun beliau berjaya untuk melakukan sentuhan yang pertama. Oh, Vicky. Satu kekasaran yang menyaksikan ini dia Rizzo Rossi yang berada di bahagian tengah untuk memperkuatkan
Benteng ataupun jentera tengah pasukan Panthers FC ni. Masih lagi diberikan di bahagian kanan untuk lambungan ke bahagian hadapan. Ada kawalan daripada Bandar dan kini diberikan ke bahagian kanan. Namun Vicky Ram sedikit terlewat untuk dikejar oleh Hafiz. Satu lambungan. Satu kawalan dada. Oh! Jaringan gol berjaya dilakukan oleh pasukan EPFC ini. Ini dia penjaring gol. Berjaya untuk memberikan jaringan gol yang kedua untuk merapatkan jurang defisit gol untuk malam ini. Dengan drama yang semakin menarik disajikan oleh kedua-dua pasukan. Rizal Rossi bertindak selaku arkitek tengah untuk pasukan Panthers FC ini. Dengan kelihatan juga kelibat Bandar yang masih lagi ditagih hikmatnya untuk memperkuat barisan benteng pertahanan pasukan Panthers. Diberikan di bahagian kanan. Khairi Abadi turun sedikit ke bawah untuk mendapatkan bola. Khairi Abadi. Terus lorongan diberikan bagi mendapatkan Vicky Ram di bahagian kanan. Namun umpanan yang dilakukan oleh Khairi Abadi sebentar tadi gagal dikejar oleh Vicky Ram. Untuk ketika ini kawalan daripada pemain pasukan EPFC terus lambungan diagonal pass ke bahagian kanan. Jaya untuk lepas. Satu set untuk rembatan dilakukan. Ujur penjaga gawang pasukan Panthers FC betul-betul berada di posisi yang cukup tepat bagi menghentikan umpanan ataupun sentuhan penyudah yang dimulakan menerusi sepakan ataupun gerakan larian daripada seberang kanan. Lontaran ke dalam kembali diberikan di bahagian kanan. Ketika ini Rizal Rossi, Khairi Abadi kelihatan dikasari. Dan ketika ini Khairi Abadi kelihatan bersedia untuk melakukan sepakan percuma ini. Ada Khairi Abadi dan juga Rizal Rossi berhampiran dengan bola bagi melakukan sepakan percuma ini. Kira-kira 20 meter dari gawang gol pasukan EPFC. Sama-sama kita saksikan. Dari Khairi Abadi. Gagal untuk menghalakan bola tersebut. Tepat ke dalam gawang gol. Bola terus dimainkan dengan siri hantaran pendek. Terus dilambungkan ke bahagian kanan. Masih lagi mendapatkan bantuan daripada Hisham yang kini bergerak di bahagian kiri. Hisham kembali untuk lambungan terus diberikan. Hisham kembali untuk melakukan kawalan. Lontaran ke dalam terus kembali cuba untuk mendapatkan Hisham. Dia Hafiz. Satu lambungan. Cuba dikeluarkan dengan Khairi Abadi. Turun sedikit ke bawah bagi membantu barisan benteng pertahanan. Umpanan yang mudah dibaca oleh Bandar.
yang cukup berpengalaman di bahagian bawah bagi pasukan Panthers FC ni. Satu lambungan. Terus ke bahagian tengah ini. Untuk dengan kini pasukan EPFC cuba untuk melakukan siri hantaran pendek di dalam kawasan pasukan Panthers. Vicky turun ke bahagian bawah untuk membantu seketika. Hafiz. Oh, terlepas pula Hafiz. Mujur masih lagi dalam permainan. Dengan lontaran ke dalam kali ini diberikan kepada pasukan EPFC. Disegerakan lambungan tersebut. Namun ada kekasaran. Untuk sepakan percuma ini bakal diambil oleh Hafiz. Dengan ada 4 pemain berwarna pink berada di dalam kotak penalti. Untuk lambungan ini dilakukan. Satu lambungan. Namun kali ini masih lagi gagal untuk melakukan sesuatu ke arah gawang gol pasukan Panthers FC ni. Dengan terus diberikan di bahagian tengah ini kepada Rizzo Rossi. Masih lagi dalam permainan untuk pasukan Panthers FC. Zim, jangan kacau tengah live ni. Masuk live tu. Setting tu, masuk kamera tu. Tak hilang ni sekarang ni. Tak hilang lagi ni dalam live ni. Tak ada lagi. Okey, baru hilang. Hai, saya kena stop komentator ni. Start sekarang dah tak ada. Jangan ni, saya terpaksa stop komentari ni. Okey, sambung. Nampaknya satu kasaran yang terus diberikan kepada pasukan Panthers FC ni. Untuk ketika ini lambungan cuba dilakukan ke dalam kotak penalti. Apakah ruang ini bakal dimanfaatkan dengan sebaiknya? Mujum Bandar berjaya untuk menghadang. Saya lari kan. Dia makan telefon. Okey, saya sambung. Dengan sepakan penjuru terus dilakukan oleh pasukan PFC. Cuba dikeluarkan. Khairi Abadi kembali. Untuk lambungan ini terus. Oh, terlepas. Jaringan gol yang keempat. Kita minta kameraman kita untuk zoom sikit muka keeper tu. Nampak wajah-wajah kedukaan
selepas pada awalnya beliau kelihatan cukup berkeyakinan, namun tergelincir sebelum menghadiahkan jaringan gol yang keempat kepada pasukan Panthers FC ni. Yang kini bola kembali diberikan kepada Vicky, Khairi Abadi. Cuba untuk bermain bersama dengan Vicky. Satu lorongan baik Vicky untuk ruang ini yang seharusnya digunakan dengan sebaiknya. Kita minta juga kita punya cameraman ni untuk zoom sikit. Jauh sangat tu untuk penonton-penonton kita lihat wajah para pemain yang beraksi pada malam ini. Namun kita terus berikan perhatian kepada lontaran ke dalam. Diberikan kepada pasukan. Oh, ada pertukaran. Vicky Ram nampaknya mengalami hamstring. Dan kita harapkan agar beliau segera pulih daripada kecederaan itu. Kini lontaran ke dalam kali diberikan kepada pasukan Panthers. Itu dia Kai. Namun tergelincir dengan Rizzo Rossi. Rizzo Rossi juga bersemangat untuk melakukan gerakan itu. Dan kini pasukan Panthers terus melakukan gerakan di bahagian kiri ini. 1-2. Namun terus umpanan disegerakan. Kali ini penjaga gawang bertindak dengan cukup cemerlang bagi mengeluarkan bola tersebut daripada aksi berbahaya. Lontaran ke dalam. Kali ini sepakan penjuru diberikan kepada pasukan Panthers FC di bahagian tepi ni. Untuk Rizzo Rossi sekali lagi diberikan ruang ini. Kai! Oh! Hampir-hampir Kai untuk melakukan jaringan gol yang kedua untuk aksi pada hari ini. Gerakan kali ini pasukan EPFC. Jersey nombor 6 adalah Sheikh. Usaha yang dilakukan oleh Sheikh sementara tadi terlepas pula. Untuk kembali penguasaan dilakukan oleh pasukan Panthers FC yang kini berpindah penguasaan kepada pasukan EPFC. Wan. Ada ruang untuk Wan. Kembali diberikan ke bahagian tepi kepada Hisham. Hisham berjaya untuk lepas. Satu lambungan. Satu tandukan. Oh, hampir-hampir. Jaya disudahkan sebentar tadi. Dia pemain yang melakukan tandukan sebentar tadi. Kini terus diberikan kepada penjaga gawang pasukan Panthers FC ni. Terus dilambungkan di bahagian kiri ni. Untuk mereka melakukan gerakan. Oh, terlepas pula. Usaha yang dilakukan di bahagian kiri. Namun tolakan yang dilakukan di bahagian kanan itu gagal untuk melakukan aksi yang lebih boleh memberikan impak yang berbahaya kepada kubu gawang pasukan
EPFC ni. Terus kembali diberikan di bahagian kiri ni. Khairi Abadi berjaya untuk melakukan gerakan di bahagian kanan. Satu lambungan dengan rembatan hampir-hampir berikan percubaan yang boleh memberikan kesukaran kepada penjaga gawang pasukan EPFC ni. Dan Rizal Rossi berjaya untuk melakukan interception. Rizal Rossi, Khairi Abadi sekali lagi minta untuk melakukan gerakan. Khairi Abadi yang kelihatan melakukan diving. Dengan kali ini pasukan EPFC pula cuba untuk melakukan serangan balas pantas. Ini Syahid cuba untuk melakukan hantaran kepada rakan sepasukan Wan. Satu umpanan yang agak sedikit lemah pula. Untuk ketika ini pasukan Panthers FC melakukan hantaran kepada Rizal Rossi. Oh, satu aksi yang cukup mengagumkan daripada Rizal Rossi. Terus disegerakan. Syahid lakukan gerakan. Syahid diberikan kepada rakan sepasukan. Cuba untuk lepas. 8 adalah Fazil yang kini bergerak di bahagian kanan. Dan itu dia tiupan whistle menamakan aksi di babak yang kedua ini. Pasukan Panthers 4, pasukan EPFC 2. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana.
Kali ini salah lazim. Okey, kita sambung lagi. Kita akan kembali untuk aksi di babak yang ketiga. Pertemuan di antara EPFC menentang pasukan Panthers FC. Dengan aksi di babak yang kedua sebentar tadi, menyaksikan pasukan Panthers FC masih lagi berjaya untuk melebarkan jurang jaringan gol dengan pasukan Panthers FC mendahului dengan jaringan 4-2. Dengan kelihatan Khairi Abadi dan juga Aiman yang berada di kawasan tengah ini. Kedua-dua pemain yang tidak asing lagi untuk pasukan Panthers FC. Oh, sebenarnya diberikan kepada pasukan EPFC bagi memulakan aksi di babak yang ketiga ini. Sudah dimulakan untuk aksi di babak yang ketiga ini. Kedudukan masih lagi pasukan Panthers FC 4, pasukan EPFC 2. Dengan lontaran terus disegerakan oleh Kai di bahagian kiri ini. Afiq Aiman seringkali membantu bagi jentera tengah pasukan Panthers FC. Lim Adriano, satu lorongan yang begitu baik mendapatkan Khairi Abadi. Lim Adriano, satu percubaan jauh. Baik kawalan pertama daripada Afiq Aiman. Namun terlepas pula Afiq Aiman. Untuk ketika ini lontaran belum keluar sebenarnya bola tersebut. Dengan sepakan gol terus diberikan kepada pasukan Panthers FC. Afiq Aiman. Terlepas pula Afiq Aiman. Untuk kini hantaran yang cuba dikeluarkan. Terlepas pula bola tersebut. Oh, terjatuh di bahagian hujung sana. Dan bola kini sudah pun keluar untuk memberikan hantaran ke dalam kepada pasukan EPFC ini. Oh, satu kesilapan namun mujur. Hantaran yang agak sedikit kurang berhati-hati sebenarnya gagal untuk ditampak kemas oleh pemain pasukan EPFC. Khairi Abadi cuba untuk melakukan gerakan di bahagian kiri. Kai melakukan kawalan dan terus tekanan tersebut memberikan lontaran ke dalam. Baik kawalan daripada Lim Adriano. Untuk kini berikan sepakan ataupun lontaran ke dalam kepada pasukan Panthers FC. Kita lihat apakah sepakan penjuru ataupun lontaran ke dalam. Terus lontaran tersebut mendapatkan bandar. Cuba untuk menukar arah ke bahagian tengah ini. Untuk ketika ini diberikan kepada Afiq Aiman di bahagian tepi. Aiman dapatkan bantuan daripada Afiq Aiman. Bandar. Satu rembatan jauh daripada bandar. Dengan Kai datang untuk melakukan larian susulan. Satu set. Zack. Namun larian yang dilakukan oleh
Kai sementara tadi sudah pun dikesan berada dalam posisi offside. Dinamik kata pengendali pasukan EPFC. Mereka tidak mahu aksi yang rigid ditampilkan oleh barisan pemain dan itu dia mengenai tangan untuk memberikan sepakan percuma kepada pasukan EPFC ni. Cai cuba untuk melakukan gerakan, ada sliding. Jaya untuk mendapatkan bola tersebut. Bandar diberikan kepada pemain cukup sensasi, Lim Adriano. Bergerak di bahagian kiri, Lim Adriano. Cuba untuk mengorak langkah ke dalam ruangan kotak penalti. Lim. Oh, hampir-hampir Lim untuk melakukan larian solo ke dalam kotak penalti pasukan EPFC sebentar tadi. Ini dia Lim Adriano. Sepakan penjuru diberikan kepada pasukan Panthers FC. Untuk lambungan ini, Bandar satu lambungan. Namun tindakan susulan daripada Bandar gagal untuk ada ruang untuk diberikan kepada Kai, namun kuat pula tampanan pertama yang dilakukan oleh Kai. Menyaksikan kini pasukan EPFC Bernard diberikan bola di bahagian kanan ini, namun segera dikeluarkan. Dan kini lontaran ke dalam sekali lagi diberikan kepada pasukan EPFC di bahagian kanan. Satu set ke bahagian tengah ini dengan Bandar sekali lagi. Tampanan yang didakwa sudah mengenai tangan Bandar, namun dakwaan para pemain pasukan EPFC itu tidak diendahkan oleh pengadil perlawanan. Untuk ketika ini pasukan Panthers FC melakukan gerakan satu lambungan ke dalam kawasan pasukan EPFC. Sekali lagi cuba digerakkan di bahagian tepi. Baik sentuhan pertama daripada Aiman. Masih lagi mengejar Aiman, namun tembungan 50-50 tersebut terus diberikan lontaran ke dalam kepada pasukan EPFC ini. Terus lontaran dilakukan, namun ada kekasaran yang dilakukan di sebelah tepi ini. Untuk ketika ini memberikan sepakan percuma kepada pasukan EPFC. Terus lambungan, cuba untuk mendapat kawan. Namun aksi bersahaja daripada abang keeper. Menyaksikan kini pasukan EPFC berjaya untuk mendapatkan jaringan gol yang ketiga. Terus diberikan ke bahagian tengah. Ini dia Khairi Abadi. Berada di bahagian tengah. Untuk terus dimulakan. Kembali kepada Zack. Khairi Abadi. Melakukan gerakan di bahagian kanan ini. Dengan gerakan itu,
Dan kini EPFC cuba untuk melakukan gerakan di bahagian kanan. Ini dia Bernard. Bernard bergerak di bahagian kanan ini. Untuk Syed sekali lagi diberikan. Satu umpanan. Baik lorongan dilakukan. Jaringan gol penyamaan. Jaya dihasilkan. 4-4 untuk ketika ini. Ini dia penjaring gol sebentar tadi. 4-4 untuk ketika ini. Khairi Abadi berada di bahagian tengah untuk keputusan ketika ini. 4-4 di antara pasukan EPFC menentang pasukan Panthers FC, walaupun pasukan Panthers FC berjaya mendahului 4-1 untuk satu ketika. Namun kini keputusan semakin seimbang di antara kedua-dua pasukan ini dengan kedua-dua pasukan terikat 4-4. Aksi di babak yang ketiga ini, ada kekasaran. Dilakukan betul-betul. Di hadapan pengadil perlawanan. Untuk sepakan percuma. Diberikan kepada pasukan Panthers FC ini. Zack. Terus diberikan kepada Bandar. Berada di bahagian tengah untuk Lim Adriano. Gerakan cuba dilakukan oleh Lim Adriano sebentar tadi. Ini dia Lim Adriano, ketua pasukan. Tersenyum Lim Adriano. Kerana tidak menyangka bola tersebut mengenai tangan beliau. Lim Adriano. Terus lambungan pasukan EPFC di bahagian tengah ini. Untuk ketika ini gagallah diselamatkan. Taran ke dalam. Untuk diberikan kepada abang keeper. Kerana ketika ini pasukan Panthers FC kelihatan sedikit bergelut. Dengan sentuhan pertama terus diberikan kepada Khairi Abadi. Khairi Abadi, satu ruang. Namun ada hadangan tersebut untuk Zack. Diberikan Khairi Abadi. Namun terlepas pula Khairi Abadi. Ini dia wajah jeritan sebentar tadi daripada abang keeper. Abang keeper sudah marah. Itu dah aksi akrobatik daripada Khairi Abadi. Menyaksikan hampir-hampir bola tersebut. Ini dia penjaga gawang bagi pasukan EPFC. Mengalihkan bola tersebut ke bahagian belakang untuk diberikan kepada rakan sepasukan. Satu lambungan. Terlepas. Dengan ketika ini terus dilambungkan bola tersebut untuk Lim Adriano melakukan lonjakan tinggi. Kini Zack
Lakukan hantaran ke bahagian kanan. Namun gagal untuk melakukan hantaran yang lebih berkualiti. Ini dia wajah abang keeper. Beliau cukup dominan di atas padang. Dengan kini kembali bola tersebut kepada abang keeper. Dan kita perhatikan ada pemain pasukan Panthers yang terbaring sebentar tadi. Mujur beliau berjaya untuk kembali bangkit. Ini dia. Kini jauh bola tersebut dihantar untuk diberikan kembali kepada Khairi Abadi. Bandar, satu umpanan yang tidak dikejar oleh Kai. Khairi Abadi. Namun gagallah Khairi Abadi untuk melakukan gerakan sebentar tadi. Dengan Zack cuba untuk melakukan gerakan di bahagian tepi ini. Untuk ketika ini gerakan dilakukan oleh pasukan EPFC di bahagian tepi. Satu umpanan. Namun mudah untuk didakap kemas oleh abang keeper. Jauh kali ini. Bola tersebut dihantar. Dengan kawalan cuba dilakukan di bahagian tepi ini, Khairi Abadi melakukan gerakan di bahagian kanan onside. Namun mujur gerakan tersebut. Menyaksikan bola tersebut sudah pun keluar. Dengan lambungan terus disegerakan. Mudah didakap kepas oleh penjaga gawang. Lim Adriano cuba untuk mengejar Lim Adriano. Jor abang keeper lebih pantas untuk melakukan kawalan tersebut. Dan ketika ini pasukan Panthers kembali diberikan kepada Bandar. Umpanan ke bahagian tengah. Lim Adriano datang untuk membantu Bandar. Kini diberikan kepada Khairi Abadi di bahagian kiri. Khairi Abadi cuba untuk lepas. Namun gagal untuk berikan sepakan satu rembatan. Oh, hampir-hampir berikan gerakan yang mungkin boleh memberikan impak kepada gawang gol pasukan EPFC ini. Satu sentuhan. Hampir-hampir daripada Khairi Abadi. Ini dia Khairi Abadi.
Dengan Syaik kini diberikan bola. Lim, satu kesilapan. Dengan abang keeper lebih pantas untuk mendakap bola tersebut dan jauh bola tersebut dilontar. Kali ini diberikan di bahagian tepi. Khairi Abadi. Namun gerakan yang dilakukan sebentar tadi. Ini dia Lim Adriano, ketua pasukan yang masih lagi bersemangat mengemudi pasukan Panthers FC ini. Lontaran terus diberikan. Khairi Abadi bergerak. Zack datang untuk membantu. Dengan gerakan pasukan EPFC ketika ini Syed. Menyaksikan lontaran ke dalam diberikan kepada pasukan EPFC. Bola disegerakan dihantar. Satu gerakan. Oh! Cukup cemerlang abang keeper. Beliau membuktikan beliau abang keeper yang bukan kaleng-kaleng. Cukup luar biasa abang keeper. Menghalang gerakan yang dilakukan oleh pasukan EPFC sebentar tadi. Dengan kali ini, Bennett terus lakukan gerakan dengan gerakan tersebut. Menyaksikan bola tersebut mengenai tangan salah seorang pemain pasukan Panthers FC sebentar tadi. Eja bo. Kasih eja bo. Zoom. Satu lambungan. Ni zoom thread kan? Kan. Okay. Kalau okey, nanti saya paksa. Zoom itu ini wire tak ada lebih. Ikut je bola sebentar kan. Terlepas untuk jaringan gol yang kelima kepada pasukan EPFC ini. Ini dia penjaring gol bagi pasukan EPFC. Cukup gembira. Dan menamatkan aksi di babak yang ketiga ini. Pasukan Panthers FC 4, pasukan EPFC 5. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana.
Action. Tadi saya tak apa eh. Tadi. Ini yang pekonya ini mesti tak keluar Holy Land lagi. Cuba cek wire. Cabut wire, pasang balik wire.
Yang di bawah ada penjaga kan? Okey, cantik, cantik. Okey, kita kembali untuk aksi di babak yang terakhir ni. Pertembungan di antara EPFC menentang pasukan Panthers FC dengan satu layangan kad kuning diberikan kepada pasukan EPFC selepas melakukan kekasaran ke atas Khairi Abadi. Okey. Ini dia Khairi Abadi yang kelihatan terbaring. Sudah pun membuka kasut. Mungkin mengalami kecederaan. Dengan kesemua pemain yang berada berhampiran dengan beliau melakukan bantuan perubatan segera. Dan kita tidak mahu insiden begini akan berakhir dengan kecederaan yang serius. Ini sepakan percuma bakal diberikan kepada pasukan Panthers FC. Kita saksikan ini dia. Sepakan percuma bakal dilakukan. Satu rembatan. Oh, hampir-hampir. Berikan jaringan gol penyamaan. Cukup cantik rembatan yang dilakukan. Yang kini diberikan kepada penjaga gawang pasukan Panthers FC. Terus dikeluarkan daripada zon berbahaya. Oh, sedikit terlewat. Untuk pasukan EPFC kembali mendapatkan bola di bahagian kanan. Hantaran ke bahagian tengah. Cuba untuk dikejar. Terus jauh ke seberang kanan. Diberikan kepada pemain yang berada di bahagian seberang tepi ini. Dengan hanya sepakan gol diberikan kepada pasukan EPFC untuk ketika ini. Terus diberikan di bahagian kiri. Untuk ketika ini pasukan Panthers cuba untuk offside pula. Gerakan yang dilakukan oleh pemain pasukan EPFC sebentar tadi. Dan kini sepakan percuma diberikan kepada pasukan Panthers FC. Terus diberikan ke bahagian hadapan. Oh.
Berjaya untuk kini diberikan kepada rakan pasukan EPFC. Berjaya untuk lepas Syed. Untuk kini diberikan kepada rakan pasukan di bahagian kanan. Satu larian. Cuba untuk mendapatkan kawalan ini. Antara Lintang. Cuba dikeluarkan dengan Rizzo Rossi datang. Untuk melakukan bantuan ini dia Rizzo Rossi. Terus diberikan kepada rakan sepasukan. Khairi Abadi. Oh, terlewat pula larian yang dilakukan. Oh, kredit diberikan kepada dua juru kamera kami yang bertungkus lumus untuk memberikan rakaman lensa yang terbaik buat tatapan anda semua. Khairi Abadi dengan dikejar oleh Bennett di bahagian tepi ini. Untuk lontaran ke dalam diberikan kepada pasukan EPFC untuk ketika ini. Dengan satu pertukaran bakal dilakukan oleh pasukan EPFC. Kelihatan nombor 3 Hafiz berada untuk melakukan lontaran ke dalam ini Hafiz. Terus diberikan ke bahagian tengah Syed. Satu umpanan. Kini diberikan di bahagian kiri. Oh. Kita harapkan agar Lal, boleh zoom Lal. Ini bukan GPV Lal, boleh zoom. Kita harapkan agar tiada insiden yang tidak diingini. Kita harapkan agar kesemua pemain dapat untuk mengawal emosi. Dan terus layangan kad kuning diberikan kepada kedua-dua pemain pasukan EPFC dan juga pasukan Panthers FC. Kelihatan dua pemain ini berpelukan. Umpama jemputan hari raya. Dan kini sepakan percuma diberikan kepada pasukan EPFC. Kelihatan Hafiz dan juga 13 adalah Hisham berada berhampiran dengan bola. Hafiz cuba untuk diberikan kepada rakan sepasukan namun dikeluarkan saja untuk ketika ini. Terus jauh diberikan kepada rakan sepasukan. Ha? Depan sikit. Kuih putih, kuih putih. Kuih putih. Apa dia sikit? Kerana ketika ini pasukan Panthers cuba untuk melakukan hantaran dengan EPFC pula yang berjaya untuk merampas yang kini pertukaran pemain dilakukan dengan Syed dibawa keluar. Lontaran ke dalam terus diberikan kepada pasukan EPFC. Terlepas pula. Tapi follow pun tak apa. Kali ini gerakan terus dilakukan di bahagian seberang kanan. Untuk apakah rembatan bakal dilakukan. Namun penjaga gawang lebih pantas untuk mendapatkan bola tersebut. Terus diberikan di bahagian tepi untuk larian terus disegerakan. Sambungan sekali lagi diberikan di bahagian tepi ini. Baik kawalan yang dilakukan. Cuba untuk lepas. Larian terus dilakukan di bahagian kiri ini.
Oh, namun hampir-hampir berikan sepakan percuma. Sepakan sudut, namun hanya sepakan gol diberikan kepada pasukan EPFC untuk ketika ini. Mana sepakan gol bakal dilakukan, diberikan ruang tersebut kepada main di bahagian bawah untuk kini diberikan. Jauh. Cuba untuk mendapatkan rakan sepasukan, ada ruang. Namun sedikit terlewat. Untuk kini kembali bertukar-tukar antara penjaga gawang kedua-dua pasukan ini. Ini dilambungkan ke bahagian tengah. Hafiz. Diberikan kembali untuk rembatan Hafiz. Namun terus ke dakapan penjaga gawang. Untuk kini diberikan kepada rakan sepasukan yang berada di bahagian tengah. Ini dia Rizzo Rossi. Umpama Cambiaso untuk pasukan Panthers FC ini. Beliau adalah gabungan antara Cambiaso dan juga Zidane. Dan kawalan terus diberikan di bahagian tengah ini. Jaya dirampas. Untuk kini diberikan kepada rakan sepasukan. Namun umpanan yang dilakukan itu Jaya dikawal oleh penjaga gawang pasukan Panthers FC ini. Ini diberikan di bahagian tengah Kai. Terus diberikan di bahagian tepi ini. Untuk kini dilambungkan. Ada dua pemain berjersey biru kuning yang menunggu bola tersebut. Dengan hantaran ke bahagian tengah kosong. Satu percubaan. Namun gagal. Untuk kini dilambungkan jauh ke dalam kawasan pasukan EPFC. Umpanan cuba dilakukan. Namun terus ke dakapan penjaga gawang pasukan EPFC sebentar tadi. Berjaya dikawal. Namun kini kepada penguasaan pasukan EPFC. Terus ke dakapan penjaga gawang PFC yang gagal untuk menekan penjaga gawang pasukan Panthers sebenarnya. Berjaya untuk dirampas untuk ketika ini. Kai diberikan kepada rakan sepasukan. Untuk lamungan diberikan di dalam kotak penalti. Namun dua pemain pasukan Panthers gagal untuk memberikan sebarang respon melalui hantaran yang dilakukan dari seberang kiri ini. Tinggi. Cuba dilakukan kawalan tersebut. Tengah kini pasukan EPFC Hafiz melakukan gerakan. Kembali diberikan. Namun gagal pula. Untuk kini pasukan Panthers melakukan gerakan di bahagian tepi ini. Oh, ada kekasaran yang menyaksikan Vicky Ram dipersalahkan. Untuk sekali lagi pertukaran bakal dilakukan oleh pasukan EPFC. Sepakan percuma akan diberikan kepada pasukan EPFC. Terus tinggi. Lepas bola tersebut.
Untuk kini sepakan gol bakal diberikan kepada pasukan Panthers FC ini. Oh. Untuk kini pasukan Panthers melakukan gerakan di bahagian tepi. Vicky Ram ada di sana untuk melakukan larian. Vicky berjaya untuk lepas. Vicky untuk diberikan ke bahagian tengah. Ada ruang untuk rembatan dilakukan. Hampir-hampir untuk memberikan jaringan gol penyamaan yang dicari-cari oleh pasukan Panthers FC ini. Dengan ketika ini, kedudukan pasukan Panthers FC ketinggalan 4-5 untuk aksi di babak yang terakhir ini. Masih lagi dikawal untuk berjaya dirampas oleh pasukan Panthers FC di bahagian tepi ini. Cuba untuk melakukan larian. Dengan gerakan cuba dilakukan. Oh, hampir-hampir untuk melakukan percubaan. Lazim receiver itu bateri merah gitu. Akan cuba dilakukan. Dan itu dia ditamatkan masa perlawanan untuk hari ini. Tahniah untuk pasukan EPFC atas kemenangan 5-4. Untuk pasukan Panthers FC, cuba lagi di masa yang akan datang. Kami tinggalkan anda dengan wajah-wajah hero-hero anda ini. Dan kita sudahi kita punya secara langsung dari Bolaris Action streaming ini. Ini rumah kita, ini padang kita. Majulah sukan untuk semua. Assalamualaikum.